Hai korang, hari ni kita nak buat kuih kasui pandan. Kuih ni sangat mudah nak buat. Rasanya sedap, teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Bau dari aroma daun pandan sangat wangi. Jangan lupa kuih kasui ni kita makan bersama dengan kelapa parut muda. Okeylah, jom kita buat. Mula-mula kita nak kisar daun pandan. 5 helai daun pandan. Masukkan 1 mangkuk air untuk mengisar. Kisar halus. Dah kisar halus, kemudian tapis. Ambil 1 cawan air pandan. Dalam 1 bekas, masukkan 1,5 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung ubi, 1 cawan gula, setengah sudu kecil garam, 1 cawan air pandan, 2,5 cawan air, satu sudu besar air kapur, masukkan pewarna hijau dan kuning secukupnya. Kemudian kacau sebati semua bahan. Dah kacau sebati, keluarkan loyang bersaiz 8 inci. Masukkan sedikit minyak ke dalam loyang dan sapu rata. Adunan tadi kita tapis masuk ke dalam loyang. Sebelumnya, pastikan air kukusan sudah pun mendidih. Kukus adunan selama 35 minit. Setelah 35 minit, buka penutup dan kukus lagi selama 10 minit. Tujuannya untuk keringkan air pada bahagian atas kuih. Sediakan setengah biji kelapa parut putih. Gaulkan dengan sedikit garam. Letak sedikit daun pandan supaya wangi. Kemudian kukus selama 5 minit supaya kelapa tahan lama dan tidak cepat basi. Inilah kuih kasui yang telah kita sejukkan lebih kurang 3 jam. Untuk keluarkan dari loyang, kita sisipkan bahagian tepi loyang. Kemudian terbalikkan dan keluarkan daripada loyang. Dah keluarkan dari loyang, bolehlah potong. Gunakan pisau plastik untuk memotong supaya tidak melekat. Potonglah ikut saiz dan juga bentuk yang korang suka. Dan jangan lupa, kuih ini kita kena gaul dengan kelapa. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.